tengkujuh, cuba merosakkan tanahnya. Walau kemarau menimpa, cuba mengeringkan daunnya. Namun macam mana? Kena taat kepada mak ayah dia. Mak ayah dia itu jadi mak ayah dia. Itu mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua dan mak ayah angkat yang jaga dia dari kecil. Nampak tak cantik Islam? Kan? Okey. Habis itu mana nak dulukan? Mak ayah mertua ke mak ayah kandung? Nak dulukan mana? Kan? Soalan itu sendiri sudah membezakan. Semua kena dulukan semaksimal yang kita mampu. Tak mampu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang lelaki tanggungjawab tinggi, tanggungjawab itu besar. Jadi maknanya isteri kena taat pada suami, suami taat pada 5 mak ayah, termasuk mak ayah mertua.